Bayangkan you bangun satu pagi dan sedar bumi bukan berbentuk bola, bukan juga sfera, flat, rata. Katakanlah bumi memang rata. Idea ni dah lama wujud, teori konspirasi, dan walaupun kita ada gambar dari angkasa, masih ada orang percaya bumi itu flat. Tapi kali ni kita ikutkan je. Kita leperkan bumi. Sekarang apa akan terjadi? Soalan pertama yang orang akan tanya. Kalau rata, boleh tak jatuh dari tepi dunia? Jawapan pendek. Mungkin. Sebab kalau tak ada graviti yang tarik kita ke tengah bola, macam mana badan kita kekal atas permukaan? Setiap langkah ke tepi buat rasa macam kita tengah condong. Dan bila sampai hujung, tak ada yang jamin kita tak tergolek jatuh ke angkasa kosong. Okeylah, kita anggap graviti berfungsi. Macam mana pula siang dan malam? Teori bumi rata kata matahari macam lampu suluh berpusing dari atas. Tapi itu bermakna kita akan nampak matahari setiap masa. Cuma dari jauh. Tiada matahari terbit. Tiada matahari terbenam. Cuma berbola panas yang berpusing di atas kepala. Tidur, lupakan. Kompas pun pening. Utara, selatan, semua tu jadi kabur. GPS yang kita guna sekarang, semua pakai sistem satelit. Kalau bumi rata, satelit tu nak berpusing kat mana? Sistem navigasi moden lumpuh. Kapal terbang tak tahu mana nak pergi. Pilot mungkin terbang dalam bulatan tanpa arah. Dan kita mungkin balik semula ke zaman peta lukis tangan dan bintang. Next, cuaca menjadi huru-hara. Sistem cuaca bergantung pada sesuatu dipanggil kesan Coriolis. Disebabkan oleh putaran bumi. Kesannya, awan berhenti bergerak, tiupan angin jadi tak menentu, dan suhu boleh berubah secara ekstrim. Sejuk beku di satu kawasan, panas membakar di tempat lain. Jadi, bagaimana kalau bumi betul-betul rata? Awak kena beri banyak penjelasan kepada saintis, kepada angkasawan, kepada GPS. Terima kasih kerana menonton. Kalau awak suka soalan pelik dengan jawapan saintifik, jangan lupa untuk like, subscribe dan komen. Sampai jumpa lagi. Teruskan rasa ingin tahu.